Udara ada di merata, udara juga tidak dapat dilihat. Semua benda ada tekanan udara. Ayayayayayayayaya, bagaimana? Amboi, Cik Lia. Seronoknya bernyanyi. Senang hati nampak. Cik Fina, awak pernah terfikir tak kenapa bila kita hisap air guna straw, air tu naik? Sebab kita sedutlah. Betul, tapi ada kuasa pelik yang tolong kita. Kuasa yang tak nampak. Namanya tekanan udara. Hari ni saya nak tunjuk betapa hebatnya kuasa yang tak nampak ni. Wah, kita nak buat eksperimen ke? Ya, mestilah. Terbujurnya saya tak sabar sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Zulfa binti Saiful Anwar Dan saya Nur Sufina Nisa binti Muhammad Nazwan. Kami dari SK Jengka Pusat 2. Dan hari ini kami akan bawa anda semua ke dunia sains yang penuh kuasa tak nampak. Mari kita mulakan dengan eksperimen yang pertama. Ada belon, ada botol. Kita nak buat apa ni? Mesti tak tahu. Mari saya tunjukkan. Saya akan tiup belon ini. Tak mengembanglah. Kenapa Kenapa tak kembang Awak tak pandai tiup Saya tahu. Bukan saya tak pandai tiup, tapi tekanan udara dalam air ni, dalam botol ni dah tinggi. Jadi belon tak boleh mengembang. Oh, macam tu. Cuba saya tiup belon yang pada botol ni pula. Botol ni sudah ada 2 lubang di belakang. Yeay, saya berjaya. Wah, macam mana benda ni boleh berlaku? Kerana sudah ada 2 lubang. Jadi, tekanan di dalam botol ni sudah seimbang, maka belon mengembang. Oh, macam tu. Jom kita ke eksperimen seterusnya. Wow, ni eksperimen apa ni Cik Fina? Nama eksperimen ni ialah eksperimen Saiful. Bahan-bahannya ialah 2 bikar, 1 bikar yang ada air berwarna, tiup getah dan picah gari. Oh, boleh saya cuba? Boleh. Terima kasih. Sama-sama. Bagaimana ingin membuat ni? Mula-mula kita akan masukkan picah gari tu ke dalam tiup. Oh. Dan kita sedut. Wow, air ni keluarlah. Kenapa Cik Fina? Tekanan udara yang tinggi akan dapat menolak air ke dalam bahagian lebih rendah. Oh, baru saya tahu betapa hebatnya kuasa yang tak nampak ni. Mari kita sambung ke eksperimen yang ketiga. Oh, eksperimen apa pula? Bahan-bahannya ialah segelas air dan pinggan polistiren. Mula-mula kita akan letak pinggan ni di atas cawan. Lepas tu terbalikkan secara perlahan. Saya akan cuba lepas. Wah, air tu tak tumpah langsung. Macam magic. Kenapa Cik Fina? Tekanan udara yang ada di luar lebih kuat daripada tekanan air di dalam. Oh, baru saya tahu. Hebat sungguhlah tekanan udara ni. Lepas ni kalau ada orang tanya, udara tu kosong je. kita boleh jawab, Kosong-kosong pun boleh tanam air tau. Hari ni kita dapat belajar yang tekanan udara walaupun tak nampak tapi ia penting untuk kehidupan seharian kita. dan kita boleh belajar benda susah dalam buku. Kita dapat tengok sendiri, rasa sendiri dan buat eksperimen macam ni. STEM bukan untuk pandai je,
tapi untuk rasa kagum dengan dunia. Sebab sains tu sentiasa ada Wow! tekanan udara, kuasa yang tak nampak tapi hebat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.